Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Salam Malaysia Madani buat semua pelayar Facebook Jabatan Penerangan Negeri Pahang. Anda semua sedang menyaksikan secara langsung program Influencer at Japan Pahang bersama saya Muhammad Shazli Sufi bin Cik Unit daripada Jabatan Penerangan Negeri Pahang selaku moderator anda pada hari ini. Jadi pada hari ini kita akan membicarakan satu topik yang agak menarik, iaitu buli, gurauan atau jenayah. So, apa kita faham mengenai buli? Buli bukan sekadar menyakiti secara fizikal. Buli juga boleh berlaku dalam keadaan kata-kata, perbuatan yang mana memberi kesan kepada emosi dan juga kesejahteraan mangsa yang menjadi mangsa buli tersebut. Jadi, mangsa buli kadang-kadang masih lagi tertanya-tanya, adakah ini perbuatan buli ataupun masih lagi merasakan ianya satu tindakan gurauan. Jadi pada hari ini kita bawakan satu topik untuk kita fahami bersama-sama, baik di peringkat guru, baik peringkat ibu bapa, supaya kita faham jelas bahawa apa tindakan-tindakan buli yang boleh diklasifikasikan sebagai jenayah. Maksudnya apakah orang kata grey area dia, ataupun kita panggil sudut kelabu dia, supaya kita masing-masing jelas, oh ini sebenarnya tindakan jenayah. Buli ini ianya buli dan boleh membawa kepada jenayah. Okey. Jadi kita bawakan pada anda hari ini seorang yang saya rasa memang berpengalaman luas puan, seorang berpengalaman luas untuk berbicarakan mengenai perkara ini. Jadi saya perkenalkan kepada semua, iaitu ASP Nirmala Devi, anak perempuan Ramanathan, pegawai Turus D11, Siasatan Seksual Wanita dan Jenayah Kanak-kanak, Jabatan Siasatan Jenayah Pahang, yang akan mengupas mengenai isu ini dengan lebih jelas. Salam sejahtera dan selamat datang puan. Apa khabar? Ya, baik. Okey, jadi tadi kita dah sempat berbincang sikit macam mana berlakunya buli. Sebenarnya buli ni dia melibatkan banyak lapisan masyarakat puan. Di kalangan guru sendiri pun kadang-kadang mungkin dia tak jelas. Okey, ini sebenarnya boleh membawa kepada jenayah. Jadi kita tak nak ambil masa yang lama. Jadi mungkin saya rasa puan pun banyak perkongsian yang puan akan kongsikan bersama kita, dan saya sendiri pun rasa banyak benda sebagai moderator juga ibu bapa. Kita pun nak tahu, oh ini sebenarnya perkara yang boleh membawa kepada jenayah. Jadi sebelum kita pergi lebih jauh puan, okey, ramai yang menganggap buli ni gurauan ataupun usikan biasa, sekadar mengusik, sekadar kata bergurau. Jadi dari sudut pandangan PDRM sendiri, apakah garis pemisah antara gurauan dan perbuatan buli itu? Silakan puan. Okey, terima kasih Cik Shazli. Selamat pagi dan salam sejahtera para hadirin di Facebook Jabatan Negeri Pahang. Okey, nak jawab kepada soalan Cik Shazli. Bagi pendekatan PDRM, garis pemisahnya bukanlah pada label saya bergurau, tetapi pada kesan, niat, corak perlakuan dan unsur ancaman atau permasaan. Gurauan yang biasanya sihat berlaku dalam keadaan suka sama suka. Dia tak ada perasaan semacam je kan. Tak ada macam tu. Dia gurauan ini perlu tidak memalukan antara satu sama lain. Padahal buli tidak. Buli ini boleh sampai ke satu tahap di mana seseorang itu ataupun mangsa yang diperlakukan atau diperkatakan itu akan berasa malu, takut nak berhadapan dengan orang dan sebagainya. Jadi seseorang itu akan berasa, hinanya saya, kenapa saya diperlakukan begitu? Soalnya di sini ada setengah-setengah masyarakat ataupun kita ni akan beranggapan sekali cakap tu adalah bukan gurauan ataupun bukan buli, tetapi padahal itu dah bermulanya detik-detik buli tu. Dah ada titik dia di mana opening dia. Betul. Dia dah ada opening dia. Dalam bahasa mudah, jika gurauan itu hanya lucu kepada pelaku tetapi menyakitkan kepada pihak satu lagi, ia bukanlah gurauan. Ia adalah buli. So kita kena fikir yang itu. Kena memahami lebih mendalam tentang beza antara gurauan dan buli.
Ada setengah-setengah pihak boleh menganggap buli itu sebagai gurauan, tetapi tidak bagi setengah pihak. Dia ada melibatkan perasaan kita. Kita perlu ada empathy apabila kita berhadapan dengan kes-kes buli ini. Ya, contoh yang macam selalu kita lihat yang perbuatan lebih serius lah. Kalau kata kecederaan fizikal, kita nampak dengan mata kita. Betul. Kan kita nampak ada kesan lebam, kesan merah, berdarah, macam-macam kan. Tetapi ugutan ni kadang-kadang dia termasuk macam mengancam untuk mencederakan atau memalukan seseorang. Dan yang seterusnya pemerasan juga sama. Pemerasan mungkin dia berlaku one to one, kadang-kadang tidak. Itu pun salah satu buli juga pemerasan ya. Contohnya lagi satu, memanggil rakan dengan nama lucu. Yang tak dia sukai. Ya, contoh banyak kan kita boleh kata fatty lah, itu body shaming dah kan. Kan bila pakai cermin mata kata specky lah kan. Ada setengah orang for them it's normal. Tetapi ada beberapa pihak yang lain kata kenapa saya perlu dipanggil sebegitu. Kan macam contoh-contoh macam itulah Tetapi prinsip paling mudah untuk murid, ibu bapa dan guru, kita kena berhenti apabila diminta berhenti. Contohnya bila kita dipanggil fatty contohnya. So kita harus be firm, kita perlu cakap, tolong jangan panggil saya macam tu. Saya tak suka. Bukan berdiam. Yes. Jadi automatically the other party akan rasa dia marah apabila saya panggil macam tu. Jadi kita kena stop. Jangan, jika seseorang tu kata jangan, saya tak suka, itu menyakitkan atau jelas kelihatan menunjukkan dia tak suka. Jadi janganlah kita berterusan memanggil sebegitu ataupun berkata-kata sebegitu sehingga boleh menyakitkan ataupun dia memberi kesan kepada mangsa tersebut. Itu dah menjadi buli. Jadi kita kena ingat, setiap perkataan yang kita utarakan, kita ajar anak-anak kita perlulah emphasizekan perkataan ini, gurau ataupun buli. Ada part-part kita boleh anggap gurau, tetapi buli ini bila dikategorikan buli, kita ada banyak nanti kita akan lebih kupas balik tentang buli. Tetapi secara overallnya, antara gurauan dengan buli ni kita kena bezakan di manakah dasar pemisahnya. Itulah lebih kepada kita nak kupaskan tentang buli kan. Betul Puan. Maksudnya macam bila apa yang Puan terangkan tadi, maksudnya kita jelas. Maksudnya di pihak ibu bapa, di pihak guru sendiri dia kena jelas. Maksudnya bila ada kata-kata yang tidak sepatutnya dilontarkan kepada mana-mana pelajar, mana-mana pihak. Jadinya pertama dia kena kenal pasti. Maksudnya kalau benda tu tak disukai, dia tak suka dipanggil dengan gelaran sebegitu, panggil botol air ke apa ke. Mungkin ada orang dia tak kisah, ada orang dia suka, ada orang dia macam kenapa panggil macam tu, memberi kesan pada emosi dia kan. Jadi itu dah dikira sebagai buli. So ini baru soalan pertama. Jadi banyak dah input yang saya rasa Puan kongsikan dengan kita. Jadi Puan, untuk yang seterusnya Puan, jadi macam tadi, kita boleh tak Puan perjelaskan apakah bentuk-bentuk buli yang sering dilaporkan kepada pihak polis, dan apakah buli fizikal masih mendominasi ataupun masih banyak yang masa kini ataupun dia melibatkan lebih kepada buli cyber. Okey. Untuk persoalan ni berdasarkan pengalaman penguatkuasaan dan trend semasa, kedua-dua bentuk buli masih berlaku. Fizikal dan juga buli cyber, Namun coraknya telah berubahlah. Jika dahulu kebanyakan laporan tertumpu kepada buli fizikal, kini pihak polis turut lihat juga kepada peningkatan kes yang melibatkan buli cyber, khususnya dalam kalangan remaja yang aktif menggunakan media sosial. Sekarang zaman di mana tak ada siapa yang tak ada media sosial, betul. Contohnya saya baru-baru ni saya telah pergi ke satu sekolah ni di Kuantan. Saya telah bertanyakan kepada mereka, seorang tu boleh macam Cik Shazli ni berapa app ada dalam handphone Cik? Ada berapa apps? Apps untuk media sosial ni.
rasa minimum tu 4 lah kot. Oh, 4. Instagram, Ada, Facebook ya. semua tu kan. Instagram, Facebook semua. Ada satu pelajar kata dia ada 7 app. Oh, Macam mana dia manage ya? Saya macam 7 kita apps, nak manage WhatsApp pun susah, betul, kan, macam-macam betul. kan. Sekarang budak-budak remaja sekarang ni boleh dia manage sampai 7 app. okay. Instagram, TikTok is normal thing. Kan kita pun ada kan. Betul. Ada app-app yang saya tengok, Snapchat. Oh, okay. You know, for the first time saya pun dengar juga Snapchat. Apa tu ya? Saya pun balik, saya Google apa tu Snapchat. Itu pun salah satu app yang digunakan untuk bersosial, berkenalan dan sebagainya. So tapi Snapchat ni lebih digunakan oleh Malaysia pun ada, cuma dia lebih kepada negara-negara luar lah, Singapura, overseas dan sebagainya. So bayangkan anak-anak kita ni boleh berkenalan, ya, just use our fingertip ni berkenalan dengan jari. dengan orang-orang yang kita tak tahu keberadaan, betul ke orang itu nama itu dan dia berada di negara itu kan. So itu memang bila saya dengar tu memang a bit scary lah kan. Betul. Yelah, dengan 7 apps yang ada tu maksudnya ruang untuk berlakunya buli tu lagi luas. And then bila kita bercakap dengan jenis-jenis buli, selain daripada buli fizikal, buli cyber, kita juga ada buli verbal secara lisan. Maksud saya yang terlebih dahulu saya cakap macam kita menghina, mengejek, memanggil menggunakan nama samaran dan sebagainya, itu verbal ya. Buli psikologi secara psikologi dan juga emosi. Dia contohnya macam pulaukan seseorang, macam duduk dalam asrama kan, asingkan dia. Dia asingkan dia, tak nak bercakap dengan dia. Itu emosi lah, main dengan emosi. Lepas tu menyebarkan fitnah, kabar angin, macam-macam kan. Lepas tu mengugut untuk menimbulkan ketakutan atau membolehkan seseorang itu mengalami tekanan emosi yang lebih teruk lah. Dan buli cyber seperti yang kata, banyaklah yang berlaku sekarang ni, menghantar mesej berunsur ugutan atau penghinaan. Baru-baru ni pun kami terima satu laporan, baru semalam lah ya, daripada satu pusat pengajian tinggi ni. Ada seorang pelajar menerima ugutan takut untuk menyebarkan gambar yang gambar tak berapa elok lah. Tak berapa elok. Dia menerima ugutan macam tu. Yes, menerima ugutan macam tu. Dan pelajar itu telah membuat report dan dalam siasatan lah sekarang ni ya. So that's why kita perlu berhati-hati, privasikan kita punya setiap app kita, so that tidak mudah untuk orang akses. Sekarang ni dengan teknologi AI lagi yang membolehkan ramai yang tidak bertanggungjawab di luar ni yang cuba nak untuk crash ataupun untuk masuk dalam ni, ambil kita punya detail, ambil gambar kita. Dan saya selalu juga berpesan kepada semua, saya tekankan buli cyber ni Cik Syazli, sebab sekarang ni kita dalam era zaman teknologi AI. Jadi semua even anak sekecil umur 7 tahun, 8 tahun telah didedahkan kepada media sosial dengan menggunakan app games and so on. So saya tekankan kat sini, setiap apa yang kita kongsi dalam media sosial, setiap gambar yang kita post dalam media sosial, perlulah lebih berhati-hati. And as I said, pihak kerajaan juga beserta dengan pucuk pimpinan PDRM juga begitu tegas dalam isu ini. Sebab itu ada yang kita kalau Cik Saudi tahu, kita ada implementkan pelajar ataupun kanak-kanak di bawah 16 tahun tidak boleh mempunyai media sosial. Ya. So sebab itu ia dibawalah ya, untuk biar ibu bapa tahu
apa anak-anak dia buat. Betul. Dengan menggunakan gadget yang telah diberi, ya. Sebab gadget kita senang je kita bagi kat anak-anak kita, anak main. Kita tak tengok pun. Kita tak pantau. Kadang-kadang anak-anak ni contoh macam anak-anak dalam nak membesar ni, daripada 10 hingga 12 hingga 16 macam tu kan. Naluri ingin tahu mereka itu punya explore tu kan, nak tahu terlalu mendalam. Jadi kadang-kadang tanpa kita sedari mereka tekan iklan ke while they were gaming kan, main game, iklan ke apa ke mereka tekan, so dia akan direct kepada aplikasi-aplikasi sosial macam ni lah. Jadi kita kena lebih berhati-hati untuk tidak menjuruskan mereka ke arah yang negatif. Kita perlu ajar anak-anak kita media sosial ni penting, so we have to take yang mana positif untuk kita dan negatif kita jauhkan. Jadi benda tu kena bermula daripada rumah. Sebab di sekolah memang tak bawa gadget kan, tak boleh bawa gadget, tak dibenarkan. So mereka dibenarkan di rumah. Betul. So semasa berada di rumah tu kita kena observe lah pemantauan yang lebih. Jadi perkara ni orang kata perlukan bantuan juga daripada mak ayah. Maksudnya bukanlah sekadar dengan saya, bila Puan cakap tadi kan ada 7 seorang pelajar, ada 7 boleh manage. Jadi memang agak dahsyat lah. Jadi itulah orang kata membuka ruang dan peluang kepada orang kata berlakunya bully cyber macam, ni macam tadi bila Puan cakap mengenai kita rasa benda tu kadang-kadang simple. Kita bagi dia main game kan, tanpa pemantauan. Jadi akhirnya dengan budak-budak zaman sekarang ni yang cepat belajar, jadi dia membawa kepada pelajar tu sendiri akan terkesan. Dengan kita tak tahu. Jadi Puan, seterusnya tu baru soalan yang kedua Puan Jadinya banyak dah kita tahu ada kes-kes yang kita tak sangka berlaku. Pelajar IPT dapat jemputan. Jadi benda ni bukanlah satu benda, orang kata benda yang simple. So benda ni memerlukan orang kata kefahaman, memerlukan kerjasama daripada semua pihak. Ya, betul. Jadi Puan, untuk seterusnya Puan, soalan yang ketiga ya. Jadi sekiranya berlaku kes buli lah, suatu kes buli dilaporkan, apakah tindakan yang akan diambil oleh PDRM? Boleh mungkin Puan boleh kongsikan secara ringkas, maksudnya apa prosedur. Mungkin ada ibu bapa yang mungkin penonton-penonton yang sedang tengah tengok, jadi mungkin ini sebenarnya anak aku sebenarnya tengah berhadapan dengan kes buli. Jadi mungkin dia tahu proses dan prosedur secara ringkas. Ini soalan yang bagus sekali, sebab kadang-kadang masyarakat di luar dia kurang arif. Apakah tindakan-tindakan yang perlu diambil sebelum membuat report pun. Kita ada beberapa tindakan yang perlu kita ambil untuk membuktikan kejadian itu wujud. Bagi sesuatu kes yang dilaporkan, tindakan PDRM adalah berdasarkan fakta kes dan peruntukan undang-undang yang berkaitan lah. Matlamat utama kita ialah untuk memastikan keselamatan mangsa supaya dan menjalankan siasatan secara profesional, dan kita kalau boleh kita nak mengambil tindakan ke atas pelaku tersebut lah. Secara ringkas yang boleh saya maklumkan kat sini, prosedur pengendalian kes adalah seperti berikutlah. First thing, kita akan menerima laporan polis. Laporan polis akan direkodkan dan maklumat awal kejadian diperoleh daripada pengadu atau mangsa. Kita akan terima dulu. Itu first information report. Sekiranya mangsa berada dalam keadaan bahaya, tindakan segera akan diambil bagi memastikan keselamatannya. Contoh kat sini yang bahaya maksud saya, dia berada di tahap tekanan emosi yang paling teruk lah. So kita kena tengok mangsa tu dulu. Boleh mencederakan orang. Dia boleh mencederakan orang. Dia boleh mencederakan diri sendiri. So in terms of that, kita kena selamatkan dia dulu. Bawa dia jumpa doktor. Ambil apa-apa tindakan precaution lah untuk dia stabilkan keadaan dia dan sebagainya. Kita tak boleh biarkan dia macam tu. So kita akan tengok part tu. And then yang kedua, kita akan buat penilaian awal kes. Maksudnya polis akan meneliti sama ada kejadian melibatkan unsur jenayah seperti kecederaan fizikal ke, ugutan jenayah ke, pemerasan ke, gangguan seksual ke. Macam yang kes berlaku pada pelajar IPT tadi tu. Ya, gangguan seksual ke. Contoh macam itulah. Jika dia melibatkan buli cyber, bukti digital. Ini yang saya kata. Perkara-perkara yang awal sekali yang kita perlu ambil.
Kalau dah rasa diri kita ni menjadi mangsa, kita perlulah ambil langkah-langkah. Contohnya dia terima ugutan kan. Contoh dia terima ugutan melalui WhatsApp. Jadi dia perlulah screenshot atau tangkap layar semua perbualan ke apa ke awal semua tu dan simpan. Itu adalah satu bukti yang paling kukuh. Kalau kita biarkan benda tu, dia akan just vanish like that. Kita tak ada bukti yang kukuh. Dan satu lagi, selain daripada tu, video. Macam saya cakap tadi kan, yang video dia kata ada gambar video lah, gambar tidak berpakaian ke apa ke, yang tu semua kita kena savekan dulu. Kita bagi pihak polis pun kita boleh recover balik. Kita akan hantar kepada Jabatan Forensik untuk kita keluarkan. Tetapi in terms of penilaian awal untuk pihak polis, kita perlukan yang ini, bukti-bukti ini. In the first beginning kita boleh rasa kan, dia bully aku dia ni. Jadi in the first beginning kita kena record everything. Jadi semua WhatsApp ke, gambar ke, semua please screenshotkan dan savekan. Simpan. Sebab benda ni kadang-kadang ramai yang terlupa. Dia macam bila tengok tu dia dah takut. Dia tak tahu nak buat apa. Itu yang saya emphasizekan ni. Jangan kita rasa takut, kita kumpulkan bukti. In order kita nak buat report, senang. Maksudnya benda-benda yang berlaku tu kita jangan ambil mudah lah maksudnya. Apa yang diterima. Sekarang ni zaman teknologi puan semua ada. Jadi kalau berlakunya ugutan, dia kongsi gambar-gambar yang tak sepatutnya, benda tu perlu simpan. Betul. Sebab apa, benda itulah yang akan membantu nanti untuk fakta kes. Yes, untuk kukuhkan kes tu. Sebab bila kita dapat kes tanpa ada apa-apa bukti yang kukuh, dia ada pihak boleh cakap, saya tak cakap pun. Apa bukti yang kita nak menunjukkan benda tu wujud? Maksudnya nak ambil tindakan ke nak ke atas, ambil proses tu tak boleh. Yes, kita benda nak, tu penting. benda tu penting. Jadi selepas ada benda-benda ni, pegawai penyiasat akan mengambil keterangan daripada mangsa, saksi dan juga individu yang disyaki. Jadi bila kita ada keterangan itu, individu yang disyaki itu dia tidak boleh kata menidakkan. Dia ada bukti dah. Ni daripada telefon awak kan. Contoh macam tu. So itulah perlunya bukti. So selain daripada itu, bukti-bukti fizikal seperti rakaman CCTV. Kalau kata ia bully fizikal, kita perlu pergi dapatkan laporan perubatan doktor. Lepas tu kalau kata bukti-bukti ni perlu kita kumpul lah, dan kita akan masukkan dalam kertas siasatan kita untuk kita nak rujuk ataupun teruskan siasatan lagi. Kalau perlu kita nak ambil saksi-saksi. Contoh ni bully secara verbal atau fizikal, dia mestilah dalam satu, orang kata apa, ada kawan-kawan yang melihat. Contoh ni berlaku di dalam asrama, di dalam dorm kan, ada rakan-rakan. Kita akan mengambil setiap saksi di situ. Adakah kamu nampak tentang kejadian tersebut? Adakah kamu pernah dengar ada tak pelaku ini mengatakan perkataan-perkataan demikian kepada mangsa? So benda-benda ni penting lah. Kita akan ambil. Lepas tu kita juga akan bekerjasama dengan pihak berkaitan. Contoh kalau sekiranya berlaku di sekolah, kita akan bekerjasama dengan pihak sekolah lah. Kalau kata benda tu berlaku dekat IPTA, kita akan bekerjasama dengan IPTA. Contoh macam tu. Sekarang ni kita lebih fokus kepada pelajar sekolah. Ada juga bully ni kadang-kadang berlaku di tempat kerja. Di pejabat di pejabat. Tetapi di pejabat ni kita ada banyak saluran untuk kita nak halakan aduan-aduan tersebut. So itu kita akan pergi ke section lain lah, segmen lain lah. Maksudnya kalau nak kita, tahu apa betul-betul bully, macam mungkin sebab sekarang ni kita tengok juga ada juga yang bagi tahu di media sosial, depressed, berhenti kerja, saya dibuli, apa kan. Kalau kita tengok sekarang ni famousnya di thread. Betul. Di thread. Macam-macam kita boleh baca kan. Jadi itu satu benda menarik lah puan. Jadi maksudnya bila dapat sesuatu aduan tu, maksudnya perlu adanya lampirkan sekali dengan bukti supaya tidak berlaku, orang kata, satu fakta kes yang orang kata tidak tak kukuh lah. Bila tak kukuh, fakta kes tak kukuh, maksudnya benda tak boleh dibawa ke peringkat yang seterusnya. Dan mungkin yang paling
kurang sekali, maksudnya mangsa itu dia rasa macam seolah-olah dia tak dapat pembelaan yang sewajarnya. Ya, betul. Sedangkan bukannya pihak berkuasa tak nak ambil tindakan. Cuma kita lack of keterangan-keterangan lah. Itu pesanan kami pihak PDRM kepada masyarakat. Jangan tunggu sehingga kejadian menjadi lebih serius. Laporkan kejadian seawal mungkin. Gunakan saluran-saluran yang ada dan simpan semua bahan bukti yang saya maklumkan tadilah yang berkaitan, dan elakkan untuk kita nak sebarkan video-video ataupun gambar-gambar kejadian tu di mana-mana media sosial ke, dalam grup jangan ke. Viral kan? Jangan viral kan. Yes. Dia apa keburukan Puan bila contoh biasa kan orang ni dia tak tahu. Dia mangsa buli. Jadi dia rasa dengan dia viralkan tu dia boleh dapat pertolongan. Tapi apa keburukan dia Puan? Sebab dia terdedah. Dia punya informasi itu terdedah. Jadi andaian daripada semua pihak tu ada kat situ. Jadi pihak polis tak boleh nak jalankan siasatan dengan secara telus. Banyak sangat netizen ni bersuara. Banyak penyiasat di luar sana tu kan. Jadi kita sendiri kita nak jalankan siasatan akan diganggu. Jadi kita nak buat secara telus tu kita rasa macam ada gangguan lah di situ. Jadi maksudnya bila berlaku apa-apa gangguan ataupun buli, pastikan jangan viral. Simpan dan bawa ke pihak yang berkuasa lah. Puan, seterusnya Puan, kadang-kadang ramai yang tak sedar perbuatan buli ni boleh membawa kepada implikasi undang-undang. Jadi apakah kesalahan atau tindakan undang-undang yang boleh dikenakan terhadap pelaku buli? Maksudnya biar penutur-penutur kita jelas, maksudnya bila dia terlibat dengan perbuatan buli tu, ada tindakan undang-undang yang dihadapan. Ya. Untuk soalan ni memanglah memang patut diutarakan atau diberitahu kepada semua. Sebab kadang-kadang pelaku-pelaku buli ni mereka beranggapan aku buli sahaja. Tidak mendatangkan apa-apa kesan, gurau je kan. Tetapi bila mereka tak sedar, apabila akan ada satu tahap di mana ia akan menjadi satu tindakan ekstrim yang akan melibatkan ke arah jenayah. Kat situ contohnya buli bukan sekadar salah laku disiplin, malah dalam keadaan tertentu ia boleh menjadi satu kesalahan jenayah. Contoh yang saya boleh bagi adalah mendatangkan cedera. Mendatangkan cedera kepada mangsa. Jika berlaku serangan fizikal yang menyebabkan kecederaan. Contohnya yang kes baru-baru ni kan kita semua prihatin tentang kes itu yang berlaku di Banting. Apabila pelaku tersebut menikam seseorang itu. Itu dah menjadi perlakuan jenayah. Dia bukan lagi buli. Bila keadaan seperti itu, kita adalah peruntukan-peruntukan di bawah undang-undang kita untuk kita ambil tindakan. Dan satu lagi, ugutan pun sama. Kita pun ugutan buli dia kalau lebih kepada buli secara gurauan, cakap gitu gurauan, main-main, itu lain. Kalau buli, kita ada section 506. Kita ada section-section untuk setiap perlakuan jenayah kita, ada section dia. Dari segi pukul, dari segi kita nak ugut. Jadi setiap tu memang ada. Kalau kesalahan berkaitan dengan komunikasi dalam talian. Contoh macam buli cyber lah. Jika buli tu kita adalah akta di bawah SKMM. Kita pun even dalam kanun keseksaan pun kita punya section-section dia. Jadi setiap perlakuan kita kena ingat, bila sesuatu perlakuan itu menjadi terlalu ekstrim, ia pasti akan pergi kepada kesalahan jenayah. Macam kecederaan, maksud saya buli fizikal. Kita sekadar tampar orang, siapalah kita nak tampar orang? Betul. Itu dah menjadi satu kesalahan kan? Betul. Mungkin ada pihak yang berkata, alah sekadar tampar sahaja. Tidak. Setiap perlakuan kita memang kita ada peruntukan section-section di bawah kanun keseksaan untuk kita nak ambil tindakan ke atas mereka.
Okey, baik. Jadi tu yang mana Puan terang tadi, maksudnya setiap perbuatan tu ada dia punya section ya. Ada tindakan undang-undang. Maksudnya tak sewena-wenanya kita boleh anggap satu benda tu mudah. Macam Puan cakap tadi kan, bila kita tampar orang kan, apa implikasi dia. Jadi cuma itulah saya tertarik dengan soalan macam apa yang Puan cakap tadi, berkaitan dengan saksi-saksi. Saksi-saksi video kan. Jadi mungkin kita nak tahu juga apa saksi yang merakam ni. Kan, saksi yang merakam video ni. So adakah dia ni termasuk juga dalam tindakan tu? Betul. Puan, kita Puan jangan jawab sekarang lagi. Sebab kita akan berhenti rehat dulu untuk kita beri laluan kepada sesi panel lah untuk seterusnya. Orang kata saya bertuah, cantik, cikgu suka saya, ramai budak lelaki minat. Tapi diorang tak tahu, itu jugalah punca saya dibenci. Saya tak pernah minta untuk jadi perhatian, tapi saya dihukum hanya kerana saya wujud. Mereka panggil saya perempuan murah, gatal, perosak, conteng loka saya dengan kata-kata jijik, edit gambar saya, tuduh saya pelacur. Semua tu kerana saya disukai. Saya kena pulau. Saya tak ada kawan. Saya makan sorang-sorang. Nak masuk kelas pun takut. Kadang-kadang saya rasa macam nak toreh je muka saya, biar jadi buruk, supaya orang tak pandang saya lagi. Mesti dia orang dah tak bully saya lagi. Pernah satu malam tu, saya rasa macam nak bunuh diri je. Saya hantar mesej terakhir pada kakak saya. Kak, cantik ni, rupanya satu sumpahan. Rupanya, pada malam tu, kakak terus buat laporan polis. Mereka tak marah pun saya, mereka dengar, siasat dan jaga saya dengan baik. Saya rasa inilah kali pertama saya dilindungi. Saya Aina. Saya selamat. Jika anda dibuli, jangan takut untuk bersuara. Kerana keluarga, cikgu dan PDRM bersama kita. Selepas tragedi seorang gadis yang bunuh diri kerana mangsa cyberbully, dia disiasat di bawah Seksyen 14 Akta Kesalahan Kecil. Dan itu mendorong kita bawa ke Dewan ini pinda 507 B, C, D, E, F, G. PDRM menerusi Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti ataupun JPJKK akan lebih berdedikasi dan efisien mendekati golongan ini secara inklusif bersama pihak sekolah dan ibu bapa. KPM menegaskan bahawa audit keselamatan akan diteruskan di semua sekolah berasrama seluruh negara bagi memastikan keselamatan dan kesejahteraan murid, guru serta seluruh warga sekolah terpelihara. 4 remaja yang disyaki terbabit dalam 2 kes buli berasingan di Sungai Petani Kedah bulan lalu dihadapkan ke mahkamah pagi tadi. 5 remaja perempuan yang disyaki terbabit dalam kes buli Zara Karina Mahadi dakwa di mahkamah. Seorang pelajar perempuan menjadi mangsa buli. Bertemu lagi kita
dalam Influencer Japan, yang mana kita masih lagi membincangkan topik buli, gurauan atau jenayah bersama dengan panel kita pada hari ini. Jadi macam tadi sebelum kita break, kita ada cerita, kita nak tanya soalan berkaitan dengan individu yang dia tak membuli tapi dia terlibat dalam situasi tu dan dia tukar rakam dan lagi ni dia tukang sebar. Mungkin sebar tu dia kata niat dia, saya nak lapor tapi saya takut, jadi saya viralkan. Jadi individu yang macam ni, adakah diorang ni boleh dikenakan tindakan ataupun tidak? Ya, soalan yang bagus sekali. Ini ramai yang kita, antara kita tanpa kita sedar kita buat. Ya. Betul tak? Mana-mana pun ya. Jawapannya ya. Ya, ini merupakan salah satu perkara yang sering disalahfahami oleh masyarakat. Merakam, menyebarkan atau berkongsi video kejadian buli tidak semestinya menjadikan seseorang itu bebas daripada tindakan undang-undang. Tindakan yang boleh diambil bergantung kepada peranan individu tersebut dalam setiap fakta kes tu lah. Apa peranan dia? Adakah dia hanya ambil gambar? Adakah dia sebarkan? Contoh macam itulah. Kita kena tengok. Sebagai contoh, saksi yang melihat kejadian mempunyai tanggungjawab kan? Kan dia mesti ada tanggungjawab moral untuk membantu dulu. Membantu dulu. Untuk membantu dulu dengan mendapatkan bantuan ke, atau dia dapatkan first aid ke, contoh kan. Mereka juga mungkin diperlukan untuk memberi pertolongan. Itu satulah. Yang kedua, individu yang merakam video tidak semestinya melakukan kesalahan jika rakaman itu dibuat semata-mata untuk dijadikan bukti dan diserahkan kepada pihak yang bertanggungjawab. Tapi Puan, minta saya celah. Maksudnya macam mana kita nak tahu orang tu merakam, dia ni rakam untuk membantu, untuk melaporkan, dan sedangkan mungkin dia ni rakam, dia dah pukul lah, contoh macam berlaku di sekolah dia dah pukul, tiba-tiba dia rakam. Maksudnya macam ni pihak polis sendiri nak identify benda tu? Kalau dia tak viral, dia hanya fokus dia ataupun intention dia adalah untuk membantu. Kalau kata dia viral kan, nak cari follower kan? Itu tidak membantulah. Itu tidak membantu. Maksudnya kalau sesuatu perkara ataupun video itu diviralkan, tidak membantu mana-mana pihak. Sekiranya bahan bukti itu diserahkan kepada pihak yang bertanggungjawab, pihak yang berkaitan, maksudnya ia adalah untuk membantu siasatan. Jadi kita perlu differentiate lah benda tu. Kadang-kadang ada yang kata untuk simpanan sendiri. Untuk apa simpanan itu? Kan tak ada simpan video video tu kan. So tak logik lah benda tu. So kita memang akan membuat siasatan dari segi temumbuhal kepada saksi tersebut. Apa tujuan sebenar dia apa merakamkan, tujuan apa? Tujuan kadang-kadang nak cari follower kan. Tengok orang bergaduh tu, follower makin ramai kan. Dan kadang-kadang yang viralkan tu, kita ada satu penyakit masyarakat kita ni kan. We want to be the first person to share whatever news yang terkini lah kononnya kan, yang terpanas lah kononnya. So kita tanpa sedar kita share benda tu. Tapi di sebalik tu ia boleh mengaibkan seseorang kan, akan beri kesan lain lah kepada mangsa. Itu kita terlupa. Kadang-kadang bila kita share tu kan, kita kata saya nak jadi orang pertama share tentang kes ini contohnya kan. Aku ada dekat tempat tu kan? Tapi sebenarnya kita kadang-kadang kita terlupa. Maksudnya ada benda yang lebih penting yang perlu kita faham. Maksudnya mangsa tu sendiri. Kalau contoh kita letakkan diri kita di tempat mangsa, orang rakam kita kena jadi benda tu akan memalukan efek kita juga kan. Mangsa, keluarga mangsa. Betul. So apa yang lebih membimbangkan ialah terdapat keadaan di mana orang ramai lebih sibuk nak merakam daripada menolong daripada membantu. Pernah tak terlihat kejadian? Pernah. I'm sure hadirin di Facebook kita pun pernah mengalami benda-benda ni. Kita tengok kalau kata accident lah kan, contoh kan, ramai nak ambil gambar, rakam dulu sebelum nak membantu. So itu adalah satu situasi di mana membimbangkan lah. Sikap ini bukan saja boleh memburukkan keadaan, malah penyebaran video ni boleh menyebabkan mangsa tu mengalami tekanan. Bertambah lagi tekanan. Bertambah lagi sakit dia. Dia contoh, dah sakit dah. Sakit dah. Kena Contoh macam itulah.
Okey puan. Jadi jelaslah maksudnya bila kita berhadapan dengan situasi buli tu, janganlah kita terlalu cepat untuk viralkan. Ya. Maksudnya bila dapat tu mungkin sekiranya ada maklumat, okey mungkin boleh pergi ke balai polis. Oh saya ada di kejadian, di tempat kejadian, boleh berkongsi maklumat ataupun buktilah berkaitan dengan kes. Okey puan. Seterusnya puan, kita nak minta nasihat sikit daripada pihak PDRM kepada mangsa, khususnya mangsa ibu bapa, guru dan masyarakat. Sekiranya berlaku kejadian buli, apakah tindakan pertama? Sekiranya maksudnya yang ni kepada mangsa sendiri. So bila dia berhadapan dengan tindakan buli, dengan menjadi mangsa buli, ibu bapa, guru dan masyarakat. Sebab kadang-kadang mungkin mangsa dia dah mengadu pada mak ayah. Jadi mungkin waktu tu mak ayah tak tahu, alah benda ni biasa. Mungkin mengadu pada guru. Jadi akhirnya kesan tu terabai. Jadi mungkin puan boleh kongsikan dengan kita punya penonton pada hari ini. Okey, jika kita menyaksikan apa-apa kejadian buli, kita kena utamakan keselamatan mangsa dulu. Hubungi pihak yang boleh membantulah. Contohnya kalau berlaku di sekolah, kita kena berhubung dengan guru. Di asrama kena berhubung dengan warden, dan tak ketinggalan ibu bapa kita. Ataupun sesiapa sahaja yang berada di situ yang boleh membantu kita. Jika kita mempunyai rakaman ke apa ke, kita boleh bagi seperti yang saya maklum awal lagi lah. Dan jangan sesekali kita muat naik lah, kita sendiri memuat naik apa-apa video dalam media sosial semata-mata untuk mendapatkan viewers dan sebagainya. Dan jangan juga kita menganggap buli sebagai perkara biasa atau sekadar bergurau lah. Lebih awal tindakan diambil, lebih besar peluang untuk kita nak melindungi mangsa. Maksudnya for the first, kalau katakan perlakuan buli, tak kisahlah buli cyber, physical, whatever buli, for the first time, kalau benda tu kita rasa benda tu dah something wrong ni macam diri saya ni dibuli ni, cepat-cepatlah kita maklumkan kepada pihak yang bertanggungjawab. Tak semestinya perlakuan pertama kali itu bukan bererti buli. First time pun boleh dijadikan buli sekiranya mangsa itu berasa tekanan emosi yang tinggi, berasa tidak selesa, berasa takut, hina dan sebagainya. Untuk kepada mangsa, saya pergi kepada satu persatu. Untuk mangsa, kita kena utamakan keselamatan diri dan segera menjauhkan daripada situasi yang berbahaya itu. Kita cuba jauhkan diri kita. Semua selamatkan diri lah. And then yang kedua, beritahu seperti yang cakap saya maklum tadi, beritahu kepada ibu bapa, cikgu, warden ataupun sahabat-sahabat yang baik, yang sanggup mendengar kita punya masalah dan sebagainya. Bagi tahu, simpan semua mesej, video, gambar ataupun apa-apa yang berkaitan ni, simpan untuk dijadikan bukti keterangan. Dan yang last kali, jangan takut atau malu untuk membuat laporan kepada pihak yang berkaitan lah. Sebab rata-rata mereka rasa diri mereka ni malu nak bercerita. Tambah-tambah gangguan seksual. Sekiranya diganggu secara seksual ataupun dibuli secara seksual, mereka rasa malu sangat-sangat nak berhadapan dengan orang, nak bercakap. Jangan sekali-sekali kita bertindak macam itulah. Dan kepada ibu bapa pula, kepada ibu bapa, dengar dan percaya apa yang diceritakan oleh anak tanpa terus kita menyalahkan anak. Kan kita kadang-kadang bila anak dah alah tu biasa je, tak ada apa pun. We have to stop saying that. As a parent, kita perlu berhentikan cakap tu dan dengar apa luahan anak itu dulu. Acknowledge dulu lah. Yes. Kebanyakan ibu bapa kita ialah dalam era kita, masing-masing mak ayah bekerja dan sebagainya. Kadang-kadang kita rasa alah benda tu remeh, tak perlu nak dengar dan sebagainya. So kita harus take note that point lah. Berikan sokongan emosi dan dapatkan rawatan perubatan jika perlu dengan segeralah. Jangan kita lengahkan. Rawatan ni saya maksudkan kat sini ialah, of course, kecederaan fizikal kita boleh nampak.
seperti yang saya kata, tekanan emosi. Dalaman kita tak ada siapa yang kita nampak. Kalau kata kita ada nampak perubahan dari segi anak kita murung, sebelum ni dia bergaul, dia cakap popek-popek, tapi tiba-tiba kat rumah dia tak bercakap, diam, please take note. Ini satu simptom di mana kita perlu ambil perhatian. Kita tak boleh biarkan dia macam tu. Kita tak boleh nak kata alah nanti petang nanti okeylah dia aiskrim okeylah okeylah kan. Kita tak boleh nak cakap macam tu. So we have to take note that dan simpan semua bukti dan bekerjasama dengan pihak sekolah serta PDRM bagi membantu siasatan lah. Kita sebab pihak polis ni mungkin perlukan kerjasama daripada pihak ibu bapa, input daripada dua pihak. Contohnya kena datang ke balai polis, kena pergi ke tempat kejadian, tunjuk di mana berlakunya kejadian itu. Benda tu semua perlukan kerjasama lah daripada pihak ibu bapa. Dan seterusnya kepada pihak guru dan juga pihak sekolah, bertindak segera apabila menerima aduan dan jangan memandang ringan terhadap sebarang laporan. Apa yang anak murid ni buat lah. So setiap sekolah dan pihak, I'm sure ada guru disiplin, guru kaunseling, siapa sahaja yang boleh menggunakan saluran-saluran ini untuk melaporkan. Pastikan keselamatan mangsa menjadi keutamaan dan kemudian rekodkan maklumat kejadian dan maklumkan kepada ibu bapa dengan segera. Tak kisahlah apa contohnya dalam kelas anaknya berada dalam keadaan murung, tak menumpu kepada pelajaran. Sebelum ni dia okey je, sekarang tak. So benda-benda ni, perubahan anak tu pasti perlu diberitahu kepada ibu bapa. Sebab di situ pasti ada satu benda yang trigger anaknya tiba-tiba kenapa jadi macam tu. Pasti ada satu perkara yang membuatkan menyebabkan perubahan tu kan. Dan sekiranya terdapat unsur jenayah seperti kecederaan, ugutan, pemerasan atau gangguan seksual, perlulah lapor kepada pihak PDRM tanpa berlengah. Setiap sekolah, I'm sure kita ada pegawai perhubungan sekolah yang mana boleh menjadi saluran untuk kita sampaikan maklumat-maklumat berkaitan lah. Jadi jangan kita beranggapan pihak polis tidak ada di situ. Tapi setiap sekolah kita ada pegawai perhubungan sekolah yang boleh dihubungi sentiasa untuk kita nak sampaikan lah maklumat, nak dapatkan bantuan dan sebagainya. Dan kepada masyarakat, ini yang penting, kepada masyarakat. Jangan kita menjadi pemerhati yang pasif. Pemerhati yang pasif atau sekadar merakam kejadian. Macam saya kata tadilah, kita nak viewers, kita nak menjadi orang pertama melaporkan. So kita jangan berfikiran semata-mata yang itulah. Kita kena fikir kepada lebih meluas. Dan di sini saya ingin tekankan juga untuk masyarakat dan juga semualah, bagi pelaku-pelaku yang masih di bawah umur, rata-rata disekolahkan, kita akan kategorikan semua sebagai pelaku di bawah umur. Biasanya kat sekolah tu dia akan berlaku antara satu sama lain, betul. Pelaku dan mangsa adalah di bawah umur. Macam mana kita nak buat? Boleh ke kita bertindak? Jawapannya boleh. Tetapi hukuman ataupun pelaksanaan tindakan undang-undang ke atas pelaku ini adalah berlainan. Adalah berlainan. Walaupun proses pengendalian untuk melibatkan prosedur ni sama, maksud saya prosedur siasatan, tetapi untuk mengendalikan di bawah tindakan undang-undang ni dia lain. Dia ada boleh dikenakan tindakan mengikut undang-undang yang lain lah. Dia bukan samakan dengan yang dewasa. Maksudnya dia ada peruntukan khas untuk kanak-kanak. Ya, di bawah akta kanak-kanak, di mana setiap perlakuan itu ada hukuman dia. Saya memang dia macam satu wake up call lah sebenarnya bila Puan cakap dia tak semestinya benda tu dah berulang. So macam saya rasa macam masyarakat sendiri, macam cikgu-cikgu, ibu bapa pun sendiri, kita ada satu pemikiran bahawa kalau benda tu dah berlaku banyak kali, baru dikatakan buli. Kita kata ni kena buli ni. Macam Puan cakap tadi, maksudnya kalau benda tu berlaku sekali dan memberi kesan. Jadi boleh ambil tindakan. Tapi maksudnya bukanlah terus direct ke PDRM. Maksudnya pihak yang berkuasa yang berhampiran lah. Contoh guru, guru, warden. Dan di pihak guru sendiri pun tak bolehlah ambil
enteng benda tu. Betul. Mungkin baru sekali kena. Maksudnya macam yang Puan cakap tadi, walaupun benda tu sekali, kita kena stop. Maksudnya kena ambil tindakan supaya benda tu tak terus berlaku. Betul. Jadi kadang-kadang benda ni jadi teruk, yang bila kita tahu benda tu teruk, bila benda tu dah keep repeating, dia selalu berlaku. Betul. Sebab kita rasa benda tu macam biasa. Jadi Puan, banyak yang Puan kongsikan, saya rasa penonton-penonton yang join live, yang join program kita pada hari ini, maksudnya dia dapat satu input yang baik lah. Cuma sebagai penutup Puan, ni penutup ending lah kiranya, apakah mesej daripada pihak PDRM kepada masyarakat bagi memastikan budaya buli ni dapat dibendung dan dia dapat mewujudkan persekitaran yang lebih selamat lah. Silakan Puan. Okey, bagi daripada perspektif PDRM, buli bukan satu budaya yang kita boleh dinormalisasikan, dan ia juga bukan sekadar isu disiplin. Dalam banyak keadaan, buli menjadi satu kesalahan jenayah, seperti yang saya maklum sebelum ni, yang memberi kesan besar kepada mangsa, keluarga, malah pada masa depan pelaku sendiri. PDRM juga menyuruh seluruh masyarakat agar tidak menjadi pemerhati sahaja, yang hanya melihat atau merakam kejadian, tetapi menjadi individu yang berani bertindak, membantu dan melaporkan. Mencegah buli bukan tanggungjawab polis mata-mata. Dia semestilah ia memerlukan kerjasama daripada semua pihak, terutama ibu bapa, guru, sekolah, rakan sebaya, komuniti dan juga semua masyarakat lah. Sekarang ni kita boleh lihat banyak juga NGO yang bangkit, yang nak membantu dalam isu-isu inilah. Bila kita tengok remaja-remaja kita ataupun anak-anak kita ni yang semakin ke arah isu-isu buli ni, banyak sangat berlaku. Kan, sebab ada NGO yang juga tampil hendak memberi bantuan dan sebagainya. Kepada ibu bapa, luangkan masa mendengar dan memahami anak-anak. Kepada guru dan pihak sekolah, teruskan usaha membina persekitaran pembelajaran yang selamat dan kondusif. Kepada para pelajar, jadilah rakan yang melindungi, bukan yang membuli atau berdiam diri apabila melihat orang lain menjadi mangsa. Ingatlah, suatu tindakan berani untuk lapor mampu menghentikan penderitaan yang ditanggung oleh seseorang itulah. Kita perlulah melihat tindakan membuli atau menyebarkan video buli boleh membawa implikasi yang amat besar kepada tak kisahlah kepada undang-undang juga, kepada masyarakat, kepada diri sendiri dan sebagainya. Marilah kita sama-sama membina masyarakat, orang kata, yang menghormati each other, sesama sendiri. Setiap individu menolak segala bentuk keganasan. Kita tak nak say no untuk keganasan, dan menjadikan sekolah, rumah serta ruang cyber ni satu tempat ataupun platform yang sihat untuk kita berinteraksi, bercakap, bertukar-tukar pandangan dan sebagainya. PDRM juga komited untuk menguatkuasakan undang-undang, melindungi mangsa dan mengambil tindakan tegas terhadap mereka yang melakukan kesalahan. Bersama-samalah kita hentikan buli sebelum terlambat. Buli bukan bermaksud seseorang itu kuat. Tidak. Apabila berhadapan, buli ni biasanya if let's say ke buli fizikal, dia dalam satu kumpulan. Bila ada dalam kumpulan ni, semua jadi hero. Dia rasa kuat lah. Dia rasa kuat. Ramai. Jadi kita jangan anggap buli itu satu kekuatan. Maksud saya tanda kekuatan lah, tetapi ia merupakan penyalahgunaan kuasa. Keberanian sebenar ialah melindungi, bukannya kita menyakiti. Jika anda menjadi mangsa, jangan berdiam diri. Jika anda menjadi saksi, jangan merakam. Itu yang penting. Jangan merakam, hanya rakam sajalah. Jadilah antara saksi yang relevan, yang membantu kepada mangsa. Jika kita mengetahui apa-apa laporan saja, please salurkan kepada saluran yang sedia ada lah, yang sebetulnya. Bersama-sama kita hentikan buli dan wujudkan masyarakat yang lebih selamat, prihatin dan saling
hormat menghormati. Itulah penutup saya daripada pihak PDRM. Jadi saya rasa perkongsian Puan pada hari ini maksudnya memberikan kita banyak sangat input, antaranya berkaitan dengan saksi yang merakam. Maksudnya rakam jangan sekadar simpan, dan rakam jangan pula pergi viral. Kan? Rakam bagi kepada saluran yang sepatutnya. Kalau contoh kita tahu ada orang-orang yang menjadi mangsa buli dan kita ada maklumat yang berkaitan, kita boleh turut tampil untuk membantu. Jadi buli ni bukan budaya yang harus dinormalisasikan. Setiap individu berhak untuk berasa selamat, dihormati dan dilayan dengan bermaruah, sama ada di sekolah, tempat kerja maupun di alam maya. Jadi semoga perkongsian kita pada hari ini dapat meningkatkan kesedaran kita, dan setiap tindakan mempunyai kesan, malah boleh membawa implikasi undang-undang. Jadi marilah kita bersama-sama memainkan peranan dalam mencegah buli dan mewujudkan masyarakat yang lebih prihatin, bertanggungjawab dan saling menghormati. Jadi saya nak ambil peluang untuk mengucapkan terima kasih kepada Puan atas perkongsian yang pada saya cukup kemas dan banyak input yang diberikan tadi. Saya bagi pihak penerbit memohon ribuan ampun dan maaf atas salah silap sepanjang kita bersama tadi dalam program tadi. Jadi sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.